Hari ni kita ada BRV. BRV ni datang dengan masalah kompresor dia berbunyi. Jadi owner kata nak try flushing dulu. Jadi kita pun flushing lah tadi. Dah tukar minyak baru, still berbunyi. Bunyi dia macam ni. Cari tak jumpa kat mana save. So bunyi dia macam ni. Bunyi dia sangat halus. Macam tu. Tapi dalam kompresor lah, apabila kompresor dihidupkan. Jadi kita angkat kereta, kemudian kita tukar kompresor lah. Okay, so ni kompresor lama dia. Nanti kita akan buat uji gaji lah. Kita tengok kenapa, daripada mana bunyi itu datang. Tapi bukan daripada luar tau. Dia memang datang daripada dalam kompresor. Jadi nantikan video itu. Jangan salah sangka, bunyi itu memang masih boleh pakai kompresor tu. Tak ada masalah. Tapi kita still kena tukar kompresor lain. Sebab kita tak nak dia dah fail, baru kita tukar kompresor. Sebabnya nanti akan ada wajib tukar kondenser pula. Kita nak tukar kondenser, kita nak tukar kompresor yang berbunyi je. So cut cost sikit lah, tukar kompresor je. Saya kena tukar kondenser sekali. Sekarang kita tengah vacuum. Okay, untuk BRV yang Malaysia ada 2 cooling coil. Jadi kita akan pakai gas sebanyak 600 gram. So kita masukkan gas 600 gram. Okay, dah masuk 600 gram, jom kita start. So kita start engine. Okay, tak ada air keluar. And then kita tengok tekanan. Dadah. Jadi sekarang dia punya kompresor dah bunyi sangat senyap lah. Baru dah senyap, tak ada bunyi dalam dia. Tekanan pun dah kembali normal, 40 dengan 200. Settle. Okey, settle. Sejuk dah kereta ni. 3 darjah Celsius.